Hai, suka makan makanan Jepun tapi tak tahu dekat mana yang halal? Bolehlah Maitori Tempayaki. Kat sini harga bermula RM9.90. Lepas tu dia punya menu kan ada banyak apa boleh try dekat sini. Untuk main dish kami order beef slice tempayaki set dan juga salmon tempayaki set. Order set terus senang sebab dah bagi miso soup, ada nasi dan juga side dish. Untuk minuman, I order mango paradise dan juga blue lemon. Sangat refreshing. Untuk starter, mestilah I order ebi fries sebab I punya favourite. Sangat crunchy and sedap you all. Untuk peminat avocado, kat sini ada avocado cheese taco. Lain pada yang lain. Untuk tempayaki, wajib try beef slice tempayaki. Dia punya daging tu sangat sedap, cukup rasa. I tak suka makanan yang tawar. Yang ni kena dengan tekak I. Yang tak makan daging jangan risau. Kat sini pun ada salmon tempayaki. Salmon dia rangup di luar dan juga lembut di dalam. Siapa yang mai daripada pukul 10 pagi hingga 5 petang boleh try value meal serendah RM16.90 sahaja. Okay? Cepat-cepat datang sekarang. Bye!